Hai, apa khabar semua? Apa pandangan anda apabila kita melakukan satu kerja namun mempunyai dua matlamat yang berbeza? Lantas, kita mampu menyelesaikannya dalam sekaligus. Jom kami kenalkan kepada anda projek KYO A.1 2.0, integrasi pengesanan dan intervensi terapi bermain dalam kalangan banduan dari Jabatan Penjara Malaysia. Menangani cabaran kepadatan tahanan serta keperluan penilaian yang pantas dan berbukti, kaedah KYKO, Know Yourself, Know Others, digunakan untuk memetakan corak tingkah laku maladaptif banduan. Melalui penilaian 5 dimensi utama, sosiosentrik, egosentrik, aktualisasi diri, keselamatan dan kompleksiti, pegawai penilai dapat mengenal pasti tahap risiko serta menyusun program pemulihan dan kesediaan pra-pembebasan yang paling tepat. Projek KYKOA 2.0 adalah satu proses holistik dalam proses penilaian dan intervensi bagi meningkatkan kesejahteraan manusia. Projek ini dimanfaatkan oleh pegawai psikologi menjalankan intervensi dengan pakai modul terapi bermain permainan tradisional dan dalam masa yang sama pegawai penjara memainkan peranan menjalankan pengesanan 5 dimensi personaliti mereka. Projek ini turut memperkasakan peranan rubrik yang dibangunkan serta pakai sistem digital masa kini serta bantuan kecerdasan buatan. Ia adalah satu projek pintar yang mana dua tugasan dapat dijalankan dalam masa yang sama. Projek ini amat bernilai untuk wang. Penggunaan bahan semula jadi seperti upih kelapa dalam aktiviti, penggunaan sistem digital mesra alam, serta pengurangan risiko vandalisme menjadikannya sangat mampan. KYKO AI 2.0 memacu pendigitalan melalui sistem intranet KYKO penjara bagi perekodan data secara pantas. Lebih berimpak tinggi, teknologi kecerdasan buatan AI pakai dalam proses triangulasi penilaian. AI menganalisis pergerakan dan tingkah laku banduan menerusi rakaman video mengikut nombor jersey. Gabungan analisis AI dan kepakaran pegawai penilai memastikan profil personaliti dihasilkan secara jitu, pantas dan bebas daripada bias. Keberkesanan projek ini diperkukuh menerusi sistem perekodan data ujian psikologi pra dan pasca. Dua instrumen dinilai iaitu ujian DAS 21 bagi kesejahteraan mental dan aggression test bagi tahap agresif. Hasil analisis AI membuktikan wujud penurunan signifikan dalam tahap stres, kebimbangan dan kemurungan serta penurunan nyata dalam tingkah laku agresif fizikal maupun lisan. Ini memberikan pangkalan data berbukti, evidence-based, untuk perancangan rawatan susulan. Sesungguhnya, inovasi ini berteraskan prinsip kemampanan kerangka Malaysia Madani menerusi keseimbangan pembangunan kemanusiaan dan pemeliharaan alam, serta berteraskan kepada prinsip citra Malaysia. Inovasi yang mengutamakan kesejahteraan manusia, murah serta mendukung budaya-budaya Malaysia yang semakin dilupakan. Selain itu, inovasi ini juga mendukung 3 matlamat pembangunan mampan, SDG, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu SDG 3 meningkatkan kesihatan fizikal dan mental serta mengurangkan tingkah laku maladaptif. SDG 4 menjadikan terapi bermain sebagai medium pendidikan nilai, kerjasama dan kawalan emosi. SDG 16 memperkasakan kecekapan institusi penjara menerusi penilaian yang adil, tepat dan saksama. Sebagai kesimpulan, KYKO AI 2.0 adalah bukti komitmen berterusan Jabatan Penjara Malaysia dalam memanusiakan semula insan, menerusi gabungan sains psikologi dan teknologi masa kini. Selain itu, projek ini juga merupakan satu acuan model kemanusiaan yang berdaya saing, mampan dan berpotensi tinggi untuk diperluaskan ke pelbagai sektor perkhidmatan awam yang lain. Semoga projek ini akan bermanfaat untuk semua. Sekian sahaja. Terima kasih.